Okey abang. Percuma untuk hari ni. Ada obat kenduri ke ni? Okey, sama-sama. Okey, baik. Okey kakak. Ayat percuma ada obat kenduri ke ni? Okey, sama-sama. Abang ayat apa tadi? Cincau 3. Okey. Percuma abang, ada obat kenduri ke ni? Okey, baik sama. Alright. Kakak kita ayat apa? Soya panas 2. Okey. Ayat percuma abang, ada obat kenduri ambil saja. Okey, baik sama. Percuma ada obat kenduri ke ni? Okey, makasih. Alright. Saya percuma ada obat kenduri ambil balik duit. Ada obat kenduri. Free kan? Percuma my friend. Free. Alhamdulillah. Okey. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Okey. Okey, yang ni 2. Okey, ada pan. Okey. Campur. Siapa yang mai awal, kita bagi orang yang mai awal rezeki percuma. Sama-sama. Alright. Ambil. Percuma bang, percuma free. Okey, free. Sama-sama ada obat kenduri kan ni. Abang kita apa? Soya. Abang ada apa? 4. Okey, 5. Okey, tak apa. Kita tunaikan amanah orang sampai sebanyak RM150. Okey. Kita selesaikanlah RM150. Percuma abang. Okey. Okey, abang free. Ada obat kenduri kan ni? Biasanya orang awal ni rezeki. Okey. Alright, sama-sama. Okey. Tak payah percuma. Ada obat kenduri ambil lah. Okey, baik. Percuma, free. Free. Ada obat kenduri kan ni ambil. Tu yang dikatakan kejutan tu. Okey. Okey, baik. Ayat RM4. Tapi percuma abang. Free. Ada obat kenduri kan ni, free ambil saja. Okey. Okey abang, tak payah. Free. Okey, abang. Percuma. Okey, terima kasih. Alright. Percuma, ada obat kenduri kan ni. Okey, rezeki abang. Ni, percuma. Okey, free. Ada orang bagi kenduri. Percuma, ada obat kenduri. Okey, ambil free. Okey, sama-sama. Alright. Free. Tak apa, free. Okey. Last. Percuma, free. Sama-sama. Okey, lalu abang buat. Alah dia abang. Abang kita ni pun dulu buat ni. Okey, baik mati. Yang ni aku belanja hang. Yang orang belanja habis dah duit. Kali ni aku belanja hang pula. Free. Aku bagi. Okey. Yang ni aku belanja. Duit 150 tu dah settle lah, habis dah. Tapi yang ni abang saya belanja pula. Tadi 150. Abang itu yang ni dah habis 150. Jumpa pula member pula, kita belanja member. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya abang kita. Okey, 2 hari yang sudah ada sahabat TikTok abang. Dia bagi kepercayaan kepada abang, dia bagi sebanyak dia bank in sebanyak RM500 untuk kita buat ayat sumbangan ayat percuma. Jadi abang minta izin pada dia lah. Kita setengah tu kita buat untuk baik pada. Setengah tu kita buat untuk masjid. Jamuan berbuka puasa, kita buat ayat lah sebalang. Buat ayat balang lah di masjid. Setengah tu dan setengah lagi tu kita buat untuk bagi-bagian macam video yang sebentar tadi tu. Jadi okey, jadinya okey. Kemudian pula celah-celah kita ni adalah kakak tu, seorang kakak tu. Dia bagi sebanyak RM50. Jadi kita buat untuk RM100 untuk sahabat TikTok tu. Lepas tu ditambah pula kakak tu dia bagi RM50 lagi, jadi RM150. Jadi alhamdulillah dah tertunai dah. Okey, RM150 tu. Dan esok ada lagi kita akan buat 100 betul lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey. Terima kasih kepada penyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Okey, terima kasih. Nanti kita buat pula untuk masjid pula. A few moments later. Oh, Maya. Nasi tu. Tengok Maya. Tengok Maya. Nampak kita tunggu. Ambil ni. Okey. Okey, memang kita tunggu lah. Semua kita tunggu tu. Okey. Tu, semua pakat tunggu dia tu. Tunggu siap. Semua tunggu siap dah. Tak apa dia.
Okey. Tak main, lupa kita tak main lagi. Masya-Allah mai. Kemarin saja tak main. Pasal kemarin ada event apa? Ada okey. Kemarin apa? Ketua Menteri main. Bila Ketua Menteri main kita tak buatlah. Kemarin sehari kita tak buat. Pasal ada Ketua Menteri main sini depa ada apa nama? Depa ada buat jamuan lah. Jadi kita tak buat dah. Muhammad Nur. Okey bawa bekal tu. Okey. Okey cantik. Okey. Nasi kita tak ambil kot. Okey. Makan cuti lah Ketua Menteri mai kita. Orang kecil. Mereka orang besar mana boleh. Kita orang kecil. Dia pun bawa dia tu. Nampak. Dia pun bawa dia bekal. Ambil. Tak apa siap. Dia ambil. Tunjuk sikit. Dia tak apa. Okey. Jom. Okey. Cumanya kita nak beritahu pada mana. Yang tadi tu kita dapat sumbangan dah untuk apa nama? Sahabat TikTok kita bagi sebanyak RM500. Jadi kita buatlah, kita bahagi dua lah. Sebahagian kita buat untuk apa orang berbuka puasa dan sebahagian lagi kita buat untuk orang yang kat tempat berniaga lah, macam video tadi tu. Dan apa nama, di celah-celah tu juga ada sahabat lagi yang mai hantar mai bagi. Sebelum tu masa kita tengah duk buat tu ada kakak tu bagi kat kita lagi RM50, kita buat lah. Lepas tu celah-celah tu ada lagi seorang sahabat tu dia mai belayak, lepas tu kemudian dia bagi kat kita sebanyak RM50 untuk buat. Jadi kita buat esok lah. Sekali kita buat dengan apa nama hak yang sahabat TikTok tu. Terima kasih kepada para penyumbang. Semoga terima kasih kepada para penyumbang dan penonton yang telah menonton channel abang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan follow channel abang. Okey, semoga Allah murahkan rezeki yang barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Mana yang sakit, semoga Allah berikan kesihatan yang baik, diganti diangkat segala kesakitan yang diganti dengan kesembuhan. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Okey, hanya sekadar itu saja untuk hari ini. Esok ada lagi. Esok kita ada buat lagi RM1, RM150. Esok kita akan buat lagi. Dan ayak bersopah. Jadi cumanya kita miss satu hari saja. Abang, ayak tak buat? Oh, tu dia ayak buat tadi. Itu saja. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.